Okey, so saya repeat lagi pergi dekat Ninso sebab utamanya nak beli, seluar untuk anak. Seluar panjang, seluar pendek untuk anak lah. Macam-macam ada dekat sini, macam-macam corak, ada untuk saiz yang kecil, ada untuk saiz yang besar. Baju pun ada tapi tak banyak, berapa helai je lah. Kena pandai pilih corak yang, menarik. Jadi macam-macam pilihan lah, RM2.60 je sehelai. Okey, lepas tu, pergi dekat bahagian makanan. Teringin pula nak beli Oreo ni kan. Macam-macam biskut ada dekat sana tapi kita ni kena kontrol kita punya nafsu kan. Beli apa yang perlu saja ataupun beli satu dua cukuplah tak payah beli banyak-banyak. Kita kalau shopping ikut nafsu ni terlebih-lebih kita membeli betul tak? Duit habis sekarang. Jadi kita berpada-padalah gitu. Okey, lepas tu kat bahagian sini keropok, obviously setiap kali pergi Eco Shop ke, pergi Ninso ke, mesti akan beli at least satu keropok lah. Yang ni ada macam-macam keropok, ada yang saiz kecil tapi bandel banyak. Lepas tu yang ni saiz besar tapi dia dapat dua. RM2.60 dapat dua. Yang ni adalah perisa sotong. Okey, lepas tu ni cotton candy ni sedapnya, ya Allah. Lepas tu ada macam-macam perencah ya. Dekat sini kalau korang nak beli perencah apa-apa pun pergilah dekat Ninso ataupun dekat Eco Shop ke, memang lagi murah daripada dekat kedai. Saya dah beli dah perencah dekat kedai ni, memang sedap sangat. Memang recommend. Lepas tu ada juga paket-paket minuman macam ni, in case kalau korang nak try minuman baru tapi tak nak beli paket yang besar, boleh beli paket yang kecil macam ni lah. So saya ambil yang milk tea. Ada banyak lagi perisa lain.